Ya, saya melayan kira-kira 6 hingga 7 lelaki setiap hari, kebanyakannya bangla dengan kadar 50 rm sekali, kata seorang wanita yang hamil 7 bulan. Tapi, tolong lepaskan saya. Saya malu jika suami dan anak tahu apa yang saya lakukan di sini dan saya juga serba salah dengan mereka termasuk anak dalam kandungan ini namun saya terpaksa. Begitulah rayuan seorang wanita warga Indonesia berusia 30 tahun dipercayai menjual apam berbulu. Dia ditahan Jabatan Imigresen Malaysia dalam Ops Gegar di sebuah premis disyaki menjalankan aktiviti penjualan apam berbulu di Jalan Petaling, Kuala Lumpur, pada 7 Disember. Wanita itu mendakwa, dia yang hamil 7 bulan anak keempatnya datang ke negara ini lebih 5 bulan lalu melalui laluan laut sebagai pembeli peribadi atau personal shopper beberapa barangan termasuk pakaian untuk pelanggan di negara asal. Personal shopper ialah pembeli peribadi yang bertindak sebagai wakil membeli belah. Mereka membantu pelanggan yang sibuk atau kurang mahir dalam memilih produk yang sesuai dengan gaya hidup, fashion, atau bajet. Ada beberapa sebab mengapa personal shopper dari Indonesia datang ke Malaysia untuk bekerja atau menawarkan perkhidmatan mereka. Malaysia mempunyai pasaran fashion, kosmetik, dan barangan mewah yang lebih besar berbanding Indonesia. Ramai pelanggan mencari personal shopper untuk mendapatkan produk eksklusif atau barangan import. Malaysia mempunyai akses lebih mudah kepada jenama antarabangsa, contoh, butik mewah di Kuala Lumpur. Personal shopper dari Indonesia datang untuk membeli barangan ini bagi pelanggan mereka di Indonesia. Kadang-kadang harga produk di Malaysia lebih murah atau lebih mudah didapati berbanding di Indonesia, jadi personal shopper mengambil kesempatan untuk membeli di sini. Adakah wanita hamil ini benar-benar personal shopper seperti yang dia dakwa? Entahlah. Mungkin hanya alasan untuk dilepaskan. Bagaimanapun dakwanya, dia yang kekurangan wang untuk membeli barang mengambil jalan mudah dengan menjadi penjual apam berbulu selepas dicadangkan seorang rakannya yang kini sudah pulang ke negara asal. Suami tahu saya ke sini untuk membeli barang dan saya mahu pulang malam ini kerana sudah tidak mahu membuat kerja ini. Saya tak minta bantuan suami kerana dia juga susah dan hanya berniaga di jalanan sebab itu, tetapi saya tak mahu suami tahu apa saya buat. Saya tak mahu kehilangan keluarga, suami dan 3 anak yang berada di kampung. Saya merayu, lepaskanlah saya mahu pulang ke negara asal, katanya turut memberi alasan perutnya sakit bagi meraih simpati pihak berkuasa untuk dibebaskan. Katanya, dia menyewa bilik di premis berkenaan dengan harga 15 rm sehari hanya untuk menjalankan kegiatan tidak bermoral itu. Menurutnya, dia menyewa bilik atau hotel di sekitar ibu kota untuk tempat tinggalnya namun mengakui kerap berpindah randah. Dia mengaku melayani kira-kira 6 hingga 7 lelaki setiap hari, kebanyakannya warga Bangladesh dengan kadar 50 rm untuk sekali perkhidmatan. Seorang lelaki warga Bangladesh disyaki mahu mendapatkan perkhidmatan di premis berkenaan turut ditahan dalam operasi terbabit. Bangla yang berusia 21 tahun itu pada mulanya memberikan alasan hanya mahu pergi ke tandas dan bukannya mahu membeli apam berbulu, malah turut membuat reaksi terkejut ketika ditahan pihak berkuasa. Sementara itu, seorang lelaki yang dipercayai bertindak sebagai pengawas di sebuah premis yang diserbu memberikan alasan usia yang menjadi penyebabnya melakukan kerja itu. Dia yang berusia 60 berkata, dalam usia emas itu dia hanya mampu melakukan kerja menjaga premis berkenaan dan mendakwa premis terbabit hanya menyediakan perkhidmatan wanita warga asing dan tiada warga tempatan. Dalam operasi mega itu, seramai 185 warga asing dan 20 warga tempatan diperiksa membabitkan 112 wanita dan 27 lelaki. Daripada jumlah itu seramai 139 orang adalah pendatang asing tanpa izin, parti, ditahan atas pelbagai kesalahan. Selain Jalan Petaling, serbuan turut dilakukan di Jalan Imbi dan Jalan Pudu. Sekian. Terima kasih. Wassalam.